Assalamualaikum Iqbal. Okey, hari ni hari pertama bersekolah. Macam mana perasaan awak? Saya gembira sebab dah kembali ke sekolah dan saya sangat excited. Gembira lah. Gembira. So sekarang dah tingkatan 5 ni. So macam mana azam baru? Baru saya nak lebih rajin, bagi SPM untuk yang saya akan datang nanti. Nak belajar lebih banyak daripada tahun lepas untuk dapat top class. Assalamualaikum Cik, saya nak tanya apa sebab Encik pilih sekolah ini untuk untuk mensekolahkan anak Encik sekolah ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab saya pilih sekolah ini sebab dekat dengan dia makan. Ini saya. Okey, boleh saya tahu anak Encik masuk ke kelas apa? Ini dah baru pertama kali. Baru pertama kali? Tunggu orang pejabat datang, dia pun baru sampai nampaknya. Jadi masa kali pertama datang tu dia orang pun tak bagi tahu kelas apa. Jadi baru hari ni lah. Saya rasa yang ada semua ni pun sama juga. Sebab tu dia orang ni tak ke dewan. Masih lagi menunggu di depan pejabat. Hai awak, boleh awak introducekan nama awak? Nama saya Nurul Sakra Malaysia dari kelas 1A. Apa perasaan awak bila awak pertama kali menjejakkan kaki ke sekolah ini? Saya rasa gembira. Tak ada perasaan. Tak ada perasaan? Ya, masuk sebab nak belajar je. Masuk sebab nak belajar? Tak ada apa-apa. Oh, okay, Alhamdulillah nak belajar. Okay. Apakah first impression awak bila awak nampak budak-budak kat sekolah ni dengan cikgu-cikgu yang ada kat sekolah ni? Budak-budak kat sekolah ni dengan cikgu kat sekolah ni memang baik. Memang baik? Best lah nampak sekolah ni besar kan. So lagi semangat lah nak datang hati-hati kan. Nampak seronok kantin ni reward pun besar. Bagus. So happy lah. Happy, okay. Awak rasa apa azam awak bila awak naik ke sekolah menengah ni? Azam saya nak belajar bersungguh-sungguh sampai berjaya. Terima kasih untuk soalan. Soalan seterusnya. Apa perasaan awak apabila awak melihat suasana kat sekolah ni?